Saya adalah seorang yang mengidap penyakit glaukoma sejak lahir. Dan saya dah buat implan saraf, dah pakai saraf tiruan. Sebab glaukoma ni, Fraser saya sentiasa tinggi, tahi mata berlebihan, silau dalam silau tak boleh tengok kan, silau yang terlampau tinggi. Lepas tu saya kenal eye vision ni daripada my ex cikgu lah, cikgu Wan. First try tu saya dah rasa beza tu. Lepas tu saya turun lock. Saya guna 3 minggu, 3 weeks only 3 weeks only. Saya pergi my regular check up. Pressure saya daripada 24 turun ke 18. Sampai saya punya doktor sendiri terkejut. Dah belas tahun tak turun, baru 20 boleh turun. Lepas tu dalam dewan ni kan lampu banyak terang macam ni. Sebenarnya terang macam ni pun saya akan jadi silau. Tapi sekarang saya tak pakai. Tak spek mata, tak kepala je ni, spek mata lampu okey. Pressure saya menurun. Lepas tu tarik mata saya berkurang. Kalau tak bangun pagi tu tarik mata terlampau banyak Sekarang dah sangat-sangat banyak berkurang. Bukan nak cakap langsung tak ada, tu tipulah. Tapi sangat-sangat berkurang. Silau dah macam ni boleh tengok. Pressure saya menurun, banyak membantulah. Saya dah ikhtiar macam-macam. Saya dah pergi merata-rata, merantau untuk mata ni. Saya tak ada hasil. Tapi saya keluarkan sikit je modal. Saya dapat hasil dalam 3 minggu je. First month saya guna 2 sachet pagi, 2 sachet petang. Second month ni saya dah mula pakai 1 pagi, 1 malam. Kalau tak jugalah, kalau tiba-tiba saya rasa hari tu penat ke bekerja kan, saya akan ambil juga 2-2 lah. Tapi bagusnya kita ikut jadual dia. Tapi kita rasa sakit ke, kita rasa penat ke, kita ambil lebih, tak apa. Ini bukan drugs. Sangat-sangat bersyukur. Sebab Arash dah try macam-macam. Bukan medical ni je lah luar selain medical pun Arash dah ikhtiar macam-macam. Orang cakap ni pergi, orang cakap ni pergi. Yang mana dapat pergi. Macam ni lah, first cikgu tu kenal, first tengok macam ya ke, rasa macam tak nak pun. Sebab kita dah pernah try banyak kali, dah rasa alah aku try pun tak ada hasil. Tapi dah saya rasa first tu saya dah rasa perubahan. Okay, fine, aku dah rasa, kita try. First session tu dah rasa sebab tu Arash yakin, oh benda ni aku akan dapat perubahan. Mungkin long term aku akan dapat. Sebab first tu kita dah rasa kan.